Jangan. Tak. Ustaz nak cerita sejarah ni. Cerita sejarah. Tempat cerita ni tak ada tahu pun. Ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ni saya naik kabel kar dengan Ustaz Mak hari ni. Rezeki. Kau senang nak jumpa Ustaz. Ambil gambar kali ramai-ramai. Laju. Aje tidur tu. Kampung lah bi. Oh, kampung batuk sejuk. Bismillah. Ya Allah. Kami yo. Hari ni berkabus lah. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang pertamanya syukur di atas nikmat Allah Taala kurniakan. Okey. Tadi orang tanya saya apa tak nak naik. Takut ke debu ke? Kalau saya debu saya tak naik. Kalau saya takut saya tak naik. Bukan sebab takut, bukan sebab debu. Kalau ajak pergi ke Marang Highland saya pergi. Kalau ajak pergi Kita Highland saya pergi. Kalau dia nak kahwin pun saya naik. Cumanya saya takut berubah hati. Sebab kita berada di bumi Taif. Ya. Sebab kita tahu bumi Taif ni bumi tempat Nabi SAW ditimpa musibah. Ketika mana isteri Nabi SAW tanya, apa yang menyebabkan kamu sedih dalam sejarah dalam Islam setelah setelah Islam diangkat atau dimuliakan? Antara Nabi kata yang paling aku sedih sekali adalah bumi Taif. Bumi Taif Bumi Taif. Kerana kita tahu kalau medan peperangan kita tahu dah memang orang tolak dah. Sebab kita bersiap dengan kelengkapan alat perang. Kalau kita patah gigi ke, luka ke, berdarah ke, kita dah bersiap sedia dah. Ketika mana Nabi datang ke bumi Taif, Nabi SAW diuji. Nabi bukan nak minta negara Taif, bukan. Tapi hanya nak minta perlindungan. Di tengah-tengah Nabi SAW minta perlindungan dengan kepala-kepala Bani Taif, ataupun kita kata Bani Taqif, kabilah Taqif. Akhirnya mereka ni bukan hanya tak layan Nabi, bahkan mereka hantar budak-budak ataupun orang gila dilepaskan untuk dera Rasulullah SAW. Cara mana? Mereka melempar batu-batu, kayu-kayu. Dan bukit-bukit inilah yang menjadi saksi. Ketika mana Nabi SAW dalam keadaan berdarah, berlubang, luka di kepalanya, Nabi tak larat dah. Lalu Nabi singgahlah satu kubur yang mempunyai dua badik. Bila Nabi singgah, keluar kubur tadi tu tengok siang, tengok sedih. Tengok-tengok orang lain tolak, ada orang yang ada sifat kemanusiaan. Cerita kepada Rasulullah. Tengok Nabi dalam keadaan sedih. Lalu dia hantar anak buah dia, Andas, Sayyidina Andas lah kita sebut tadi tu. Masjid Andas pun ada, dan Masjid Kuk. Bawah tu Masjid Kuk, Masjid Siku. Kuk ni Masjid Siku. Nabi sadar Siku tadi dalam keadaan letih, payung, dalam keadaan lesu, dalam keadaan lemah. Bahkan Nabi SAW pernah berdoa, sehingga Nabi kata, banyak sebab aku kena ni, kadang aku banyak dosa, tak layak ke aku ni, banyaknya derita aku, susahnya aku. Dan seolah-olah doa Nabi tu seumpama seorang yang sedang putus asa. Lalu datanglah malaikat hari utusan daripada Allah Ta'ala nak minta Rasulullah SAW hancurkan bumi Taif. Bagi yang
Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allahumma hdi qaumi Allahumma yahdi qaumi. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku. Innahum la ya'lamun. Sungguhnya mereka tak tahu kala. Lalu di tengah-tengah manusia, di tengah tolak Nabi, ada manusia yang membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada Abu Hanwa, kita kata tu, buah anggur ni lah yang memberi tengah-tengah manusia tolak. Datang hidangan anggur daripada seorang Yahudi tadi. Nama dia seorang Nasrani, iaitu Adas. Apabila Nabi tanya datang daripada mana, dia jawab dia datang daripada Allahumma salli ala Muhammad wa ala saya pun lupa dah. Tadi saya ingat di sebuah tempat. Lalu Rasulullah kata, kamu datang daripada negeri Yunus bin Matta. Nabi Allah Yunus. Nabi Yunus bin Matta. Tanya macam mana kamu tahu? Dia Nabi dah, aku seorang Nabi, dia saudara aku. Nak ceritanya, kamu datang daripada negeri orang yang soleh, iaitu namanya Yunus bin Matta. Nabi Allah Yunus alaihissalam. Apabila dengar demikian, dicium Nabi, peluk Nabi dan memeluk agama Islam. Tengok-tengok orang tolak, ada orang yang memeluk agama Islam. Kerana kesedihan itulah menyebabkan kalau orang yang faham nanti sebahagiannya ia tak seronok kalau mari naik ke Mekah. Bukan tak nak naik, ia tak berasa seronok. Kerana apa? Takut kita terseronok duduk di sini, sedangkan tempat ni dah Nabi pernah cerita. Bukan tak boleh nak berseronok, tidak. Tapi kita datang ni, datang buat ibadat, buat umrah dalam keadaan sedih. Pada saya cerita ni supaya kita jangan terlalu gembira nak naik ke Mekah. Kalau sekadar kita nak tengok keindahan alam, alhamdulillah kita boleh tengoklah keindahan alam comel. Dan bukit-bukit inilah yang menjadi saksi bagaimana kita dakwah Nabi SAW. Hari ni kita boleh makan minum sedap. Hari ni kita boleh buat ibadat umrah dalam keadaan tenang, selesa. Tapi mereka dakwah Islam Nabi, mereka awal dulu dalam keadaan susah payah. Nak lari ke bumi tak pun tak boleh. Bahkan di pulau dihalau, dilapor dengan batu-batu. Yang bukit-bukit Gunung Ganak inilah yang menjadi saksi. Dan hari ni kita boleh tengok ada ke Mekah, ada banyak hiburan. Dan di sini banyak buah-buahan lah masyhurnya. Sebab tu kalau nak beli buah sini buah kan. Buah-buahan. Kalau nak beli kurma, beli Madinah. Allahumma salli Muhammad wa ala ali Muhammad. Tu untuk kita kata kosiang lah. Sebab tak jawab ada soalan tadi. Apa tak sedaik tu. Bukan kita tak nak daik. Okey, sebenarnya tadi memang kita duk pujuk Ustaz naik. Ustaz tak mau naik. Bukan saya saja yang pujuk, 2-3 orang ajak Ustaz naik. Kita ada yang nak sponsor Ustaz naik. Memanglah kita sponsor, Ustaz tak mau naik juga. Akhirnya eksklusif daripada Mang Outdoor, Ustaz naik juga. Jangan lupa subscribe. Sayang je lah Ustaz. Oh tu Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Perkongsian ni memang menarik ya. Ya. Dan saya memang pernah bercerita ke anak-anak pungki ke, pernah dengar masa ditunjuk gambar dia naik ke Mekah awak di pertama dulu. Saya kata sinilah kawasan Nabi kena lontar. Betul tak ya? Okey. Bukit-bukit. Bukit-bukit ni. Mana jalan kok Nabi pernah lalu. Tu orang duduk tu kau tu. Jalan ni jalan-jalan Nabi nak lalu lah. Dulu nak pergi ke Taif, jalan kaki bukannya. Wah. Berapa hari orang hafal? Bilang. Paling murah. Belak. Cuaca okey, comel cuaca. Zaman dulu memang inilah laluan
Bayangkan Nabi daripada Mekah nak mari sini ikut Celah Batu ni. Naik unta tak Ustaz? Naik unta tau. Jalan kaki. Jalan kaki. Unta dia naik bukit-bukit gini tau. Boleh. Boleh kau? Oh, boleh. Boleh. Kat komputer. Oh. Tengok atas. Dia ni ia pada takutkan ni. Dah memang ia tahan lama tapi kabak-kabak ni boleh ke dok lecok ke? Ada kerja dia dah. Oh, kerja dia tau. Oh. Memang mainan Kalau unta. kambing gurung ke kabak ke ni? Kalau muda lagi lah. Kalau kuda kita sungguh kita tengok. Tu tepat kita. Dia kata Kinabalu je tinggi gitu. Oh, tinggi lagi Kinabalu. Oh, tinggi. Ni Kinabalu 14,300 berapa ah? Tapi nampak Berapa juga Dengan Renjani kurang 2 kaki 3 kaki je bi. Tinggi Kinabalu. Dia tak beza sangat. Guna belah tinggi sekali. Ha? Everest. Saya seorang-seorang peserta. Naik dah. Tapi dak dulu. Balik Kinabalu hari tu dak dulu saya. Balik latihan di Kinabalu dak dulu. Kau tahu arwah Noramdi, tapi grup saya tu dak sampai puncak. Kinabalu. Everest. Oh, grup siapa tu? Grup Kedian ni, grup Rafi. Grup Terengganu kok. Saya grup arwah Noramdi, Persatuan Mendaki Malaysia. Ni naik Gunung Melaka ni saya. Saya pun. Jumpa tak gunung dua orang ni. Hati you baik air you. Pergi Ranjani dah Ustaz, 2 orang ni. Jangan banyak gunung dah saya naik Ustaz. Dia tak kahwin gigi. Pergi jati ada kan. Ayuh dia ada. Dia ramah. Pergi ramai. Ayah ada dapat. Ada orang tu. Tinggal kita lah Sok. Ditutup. Mujur gini legah ha. Biar boleh. Oh. Terima kasih Ustaz menemani saya ini sepanjang berada di atas ni. Diam dia. Oh, live daripada Ustaz Mak. Dulu kita plan nak pergi kat Ustaz Mak 2 kali plan jadi dia. Oh, mula-mula lewat kita balik. Yang kedua hujan lebat. Akhirnya Allah pertemukan kami di sini. Di Mekah. Ustaz jumpakan kami. Di Mekah. Ustaz jumpakan kami. Ustaz jumpakan kami. Ada hikmah pula. Ada hikmah Naik pula. sekali pula. Dengan kat ni pula. Naik sekali pula dengan. Maknanya memang Tuhan ditemukan kita. Jodoh. Jodoh. Semua tu. Masuklah dia. Ya, orang tu dia kurang sakit dia kena juga ni. Guru kita pun kat atas ni dah ni. Zaman Nabi dulu sampai puncak dulu tahu. Kita tak tahu lah laluan dia. Ha? Bukit bawah. Oh, Bono ha. Tanda ah. Ha. Ni bukit-bukit yang malaikat jaga yang nak upah bumi tak boleh. Kalau malaikat kata nak lipat, nak gulung. Sebagaimana bani bom dia sama. Benda? Tauhid dah sama. Yang Al-Ula tu gitu kau tahu. Ular lagi dilarang. Tapi Dilarang. orang gitu tak apa. Dia nak kata mana? Ustaz pernah pergi tak? Al-Ulah buat dia nak buat tu. Nak Buat dah. Swimming so. so. Buat dah. Buat dah. Tapi ada pakej insaf Ah, insaf insaf dengan ada. Al-Ula. Ya. Ada. Tapi dah ambil lah. Tapi 30 hari. Kalau 30 hari dah. Ya mungkin je kabar dah niat tu kena gini-gini. Bukan untuk bergambar, bukan untuk Dah helah semua helah belaka. Semua helah belaka. Helah. Helah. Tengok video Elah, nak tahu tutup video cerita. jadi besar kabar. Betulkan niat kita nak tengok ni je. Dia balik. Tak boleh ambil gambar. Tapi kita pula ambil gambar warna balas pula. Oh gitu. Betul. Kita pula beginilah. Gitulah. Ustaz. Nak insaf. Nak insaf ni Ustaz. Doa-doa setiap dia Ustaz. Mudah je nak lagi saya buat belaka. Tu bakal.
Kita marah ni. Dok cek ni tidur, dia nak main Oh, adik tidur hari ni. Ha. Adik satu kenangan indah besar-besar kat gigi. Oh, main dengan Oh. Ustaz. Apa papa nak geruk? Oh, ada dia. Berbahagia. Kak tu budak besar tu kan. Dia ibu bawa anak dia kan. Besar-besar tu kan. Oh, besar sikit macam Dia dia. kata harga sama je. Tak ada kurang 5 sen pun dia kata. Harga sama dengan tu. Kalau tu 10,000 lah. Mana? tu? Oh, anak dia di kamu. Baby Dia tanya besar. di baby berapa dia tanya? Baby bawah dia setahun. Anak dia 8 tahun, berapa tahun? Anak dia lelaki 2 orang, tak silap tau. Dia baby bayar ke? Bayar. Ni bayar ni. Bayi ambil si kat kapal. Sama je lah. Dia kena ambil sama. Kalau Hani dah ambil dah si kapal. Si penduduk dah ambil dah. Kalau dah ambil si penduduk, tak apa. Air terik dari bawah ni. Nampak wayang Alim hitam. mak baik Pakatan Ni ambil air. Kadang-kadang kabel elektrik weh. Ya. Oh, kabel ni. Lepas tu pakai kisah dia murah. Mak apa? Dia hak mahal sikit ni. Kapal tu. Kapal terbang ya? Terbang lah. Betul bang mahal. Lepas tu dia pula untuk yang ambil besar. Kalau yang ambil besar, saingan besar lah. Tapi agensi yang lain banyak Mahal lagi? kecang ni bukan mahal macam gaduh hok. Bukan scammer macam gaduh buat masalah ha. Insan ni alhamdulillah molek tak ada masalah. Cakap ni. Oh tak unta, apa? Unta. Mana? Ni boleh tengok. Tadi tak apa kecil. Kecil yang lagi. Oh, naik tu. Tu betul Ustaz kata dia gaguh naik bukit yang tengok. Pasang you warna kopi. Muntah naik bukit. Tu anak unta bawah. Anak dia. Kecil. Tu baby tu. Anak hotel tu. Kecil. Tu yang hotel pokok tu. Dia makan pokok buah ke Ustaz? Pokok kayu. Bongkong. Dia warna kopi nak sama Dia macam lembu warna dia pun. Oh tinggi. Kita dah boleh pun sebab pondok hitam ada unta. Tak gigi ke? Balik dia makan lagi. Kena lagi ya. Apa ekor kat Ustaz ada? 3. Import lagi ni tak? Ke dah ni? Malaysia banyak. Usia Usi dah. Kuda ada tak Ustaz? Ada. Dia ada. Dekat Ustaz ada kuda? Ada tak? Itu nak pergi gok kali. Hari tu plan-plan beradang hujan lebat. Hujan lebat. Memang nak pergi makan nasi Arab. Memang nak Apa tutup tak? Kenapa? Petang tutup ke apa? Rasa benar betul dah. Kalau pagi tu pukul 8 boleh dah lagi. Hari ramai orang. Kalau pergi kereta boleh rapat tau. Kalau pergi tu van jalan kaki kan dia. Boleh lah ke? Boleh lah ke? Atas. Hmm. Cuma atas berani dah berani je. Kalau bah lah biasa tak berani kadang-kadang. Terlebar. Atas lebar. Oh, ni ada tangga-tangga naik tu. Mana? Hiking. Ni Hiking. bawa ni hiking. Apa boleh naik? Tu hiking. Nak hiking kat nu Gunung Hira. Kita pergi ya? Pergi naik atas. Tak ambil. Apa naik kaki orang nak naik kereta? Abang tak ambil. Ada dia macam ke Indonesia lu kan? Itu luluh naik tempat atas. Aku apa? Allah. Apa Tu dua aqua tu air mineral. Aku ah. Ya, patut sepanjang-panjang naik bunyi kereta. Bukan. Dia naik kereta. Dia naik dengan kereta. Di situ kan. Kalau gue hirup, tak ada apa naik kereta. Dia naik kereta. Tak ada. Dia separuh je. Mas paru je. Bawah tu je. Lepas tu atas tak dia. Tangga. Orang naik tangga je lah. Naik tangga tu pun hiking. Akan naik ke ni. Tani. Ya tau. Ada belah-belah belakang. Oh dekat Dekat ni. dekat orang main sunat nak Nabi berlindung tu. Tu gue ya. Gue tu. Dah ya dak nak kita ke? Kau nak tangga? Iya, hak naik tangga. Hak naik hiking tu dia macam jalan gini ya. Tapi bukan gini, dia jalan ayuh sikit. Betul. Dia naik ni helak atas tau. Tak boleh. Bawah tu je kau orang ada kafe. Lain dia ada kafe dah dah gila ni. Situ je lah. Ni kau panjang pula jalan. Dengar.
Jual comel jalan. Oh, Tommy. Jadi apabila comel jalan, kau jangan jalan. Oh, tinggi lagi Situ sekarang. dekat menara Clock Tower. Kau dapat duduk situ tengok view dia. Ustaz duduk mana? Clock Tower? Oh, start duduk hotel ni tak? Tak biasa. Ada Eh, piti je ada lah. piti. Ni tangga ni boleh yakin. Apa dia ni? Mana? Ni Saya pun dah ambil keluar tahu. Kalau pakai ramai ambil keluar tahu, boleh. Tidak Boleh isi. depan tu situ. Panggil dia. Seorang je naik Clock Tower tu. Tepuk datuk. Datuk dia. Dia mana? Air putih obat-obat. Ada ni pelembak ni. awak ira wig mama tu pelembak tangan ke Dia ada baby. Dah Dia ada macam lotion. lotion ada. Oh ni pedih ke? Pedih kau pun lotion. Lotion ke yang beli? Pedih kali. Dia Kering upah je. dia. Dia ada lembab. Sebab dia sejuk cuaca dia jadi mana kita kurang orang kata kurang air. Tu Kita dah akan benda pun. tahu tak Saya dah akan debu. lembut bibir. Terima kasih perkongsian dengan Ustaz Mak ini dan Kita saya kata pun orang yang manja ucap dengan berterima bakal-bakalan lah. kasih. Orang manja tu buat laki dia. Lelaki. Oi, terowong air dia buat tau. Mana? Free. Lalu bang, rasanya kalau macam ke hujan air lalu sini tukang tak? Terowong air tu. Air hujung. Oh, air Oh. dari atas mana. Air daripada atas turun tu. Dia ada tak musim hujan ustaz? Masih dah kita naik Ada. pahat di jalan gini ah. Ha? Naik pahat di jalan gini ah. Tak perasan. Dia boleh tutup cermin atas bat. Tak apa pun banyak kau. Tengok dia. Biasa baru ke atas dia nampak.